Okey. Ini kita main nak proses memotong dia. Okey. Ini kita buang dia punya isi dalam dia punya kepala tu, segala hati apa semua, perut dia apa semua kita buang. Kita cuci lagi je nak buang, nak pastikan yang betul-betul tak leak lah. Ya tak ada titik je. Okey, kita main untuk nak belah dia. Belah dia pun kena ada cara juga. Ada cara. Itu. Bagi putih bibir mulut dia. Ni bibir mulut ni. Lepas tu kita ambil bahagian ni. Dia ambil tu pisau kena tajam lah. Ya. Nampak belah dua dah. Kita ambil gunting lebih mudah. Okay, kita buang isi insang dia. Ini pun kita kena buang langit-langit dia ni. Makan dia berpasir. Pasal ikan jenis. Kalau ikan lain tak. Ada yang ikan jenis-jenis sisik pun ada yang tak ada. Tapi ada yang semua sisik ada. Ini mana kata bila kita buang ni, kita makan nanti dia tak berpasir lah. Lepas tu kita cuci air asam. Air asam. Air asam. Air asam tu air asam di Asam Jawa. Asam Jawa. Asam Jawa. Pakcik guna asam Jawa ni. Kita cuci. Buang darah-darah yang mana ada tu kan. Kita ambil satu besen juga, letak dulu tak.